Ada buat apa ni, test brand Antec, Fanscope. Okay, kita test N10 masuk bateri. So kita buat satu ni lah. Ni satu ni kita tengok bacaan dia berapa. Ni satu lebih. Okay, restart balik. Keluar balik, prop. Okay, kita tengok sini. So kita baca lah. Kita tekan. So bacaan dia, voltan dia 10.5 149. Okay, ni kita masuk bumi lah. Okay, so kita nak sentuh dia pakai tu lah, berapa volt dia tu. Kita tengok dulu. Okay, sekarang kita check energizer energizer ni berapa power dia. Kita tekan, kita tengok. Okay, bacaan dia 1.1 joule. Okay, betul. Sebabnya yang ni kita test M10. Dan 1.1 joule. Okay, 0.7 keluar store 6.50 kV. Okay, so kita boleh tahulah, kita boleh tengok kat sini. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok. Okay, tengok balik 1 point. Okay, yang sama kan. Okay, lepas tu saya akan test satu lagi lah. Dia ada bagi satu lagi item yang ni punya. Okay, so yang dia cakap kat sini, kalau kita pasang tu, dia akan tambah lagi kita punya power lah. So kita tengok dulu. Saya pasang dulu, baru saya ni balik, saya rakam balik. Okay, sekarang kita kat ni lah. Tadi kita dah setkan energy daripada 1000 ohm ke 333 lah. So cara setting ni senang je. So kita pergi ke 1, 2, 3. So sini kita boleh nampak lah. Dia 1000 ohm, kita setkan dia 1000 ohm, bawah 500 ohm. So sini dah ada tulis lah, set using key. Yang ni toggle using key. So kita setkan 500 ohm kat bawah dan 1000 dekat atas. Okay, so bateri dia tunjuk lah 8.3 V sekarang. So kita tengok bacaan dia, prop dia tu. Okay, 1.49. Macam tadi juga 0.50 V kV. So okay dah. Lepas tu so kita keluar lah. Keluar, kita tengok energy dia, waiting to push. Okay, ni lah yang tadi tu berbeza lah, 1.49 pergi 1.59. Lepas tu peak dia 4.60 kV. So I dia tu, M dia tu 13.5 lah. Okay, itu je. Scope kita boleh tengok sini bacaan dia macam mana. Okay, so nampak graf dekat bawah ni, ada tunjuk. So kalau ada shot nanti, katakanlah ada shot nanti, ada shot apa-apa ke, kayu ke apa ke, so dia akan dapat bacaan ni ke atas lah. Ke atas shot ni kita gunakan skop 4 lah. Dia ada 3 mode, skop 4, skop 8 dengan skop 2. Skop 1, skop 2, skop 4 dengan skop 8. So kita tengok. Okay, dia akan bacaan macam ni lah. Tu ni skop 8. Kalau kita tengok balik skop 4, so bacaan dia okey macam ni. Kalau kita tengok skop 2, bacaan dia okey macam ni, yang tadi kita tengok tadi, yang mula-mula tadi. Okey, kalau yang ni skop 1 lah. Okey, ni pun yang kita tengok tadi tu. Tu skop 1. Okey. So untuk FT ni pula saya terangkan. Okey, lupa saya nak terangkan tadi. Yang ni so yang ni kita boleh pilih skop skop. Kalau untuk yang atas ni kita boleh setting kV dia lah. 2 kV. So bacaan dia macam ni. Kalau saya alih okey, kalau saya tekan, bacaan dia macam ni. Kalau 4 kV skop 1, bacaan dia macam ni. Dia ada berbeza-beza lah. So dia ada 4 mode. Ni untuk 8 kV, 16 kV.
Okey. Lepas tu so kita boleh test lah 2 kV, 4 kV dengan 8 kV. So FT dia nice. So sini dia boleh tengok lah. 9 lebih. So itu dia. So kita tengok. Dan kita kena set up balik. Yang ni daripada 2000 kita setkan kita setkan